Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Bukan falak. Dia bukan ke. Dia qa. Sebab apa? Qaf huruf yang tebal. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi huruf ain, bukan a'u. A'u kena tak makhraj ain, tak kena. Kalau a'u tak cecah langsung ain. Ain dekat mana? Sini, tengah-tengah kerongkong. Nak baca kena apa? Tekan. Qul a'udzu. Kalau a'u dia ada bunyi pokat ke sini. Pokat bunyi tu. Bunyi itu ain. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Syarri nipis. Syarri jadi macam syarri, salah. Syarri. Kemudian min syarri, ikhfa dun pada shin tu. Masa dengung tu dah ada bunyi angin shin dah. Mish. Bunyi tu dah berangin. Sebab apa? Lidah kita dah naik dekat dengan tempat shin. Dia dah ada gigi besar ni. Okey, ni gigi atas kita. Ni kawasan langit-langit kita. Lidah ni dia akan dapat hampir laluan sempit dekat atas lidah tu kat sini. Jadi angin keluar bahagian atas tengah lidah. Kat sini dia rapat kat sini. Kan rapat betul lah. Dia ada ruang sikit, dia bunyi angin. Jadi masa dengung tu, lidah kita kat situ. Dia bukan tu tak ada ke mana, lidah kita rapat ke bawah. Langsung tidak ke arah ke shin. Shin kat situ makhraj dia. Jadi kita masa mendengung ikhfa ni min syarri, dia terus. Okey, sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad.